sakit dada, sakit ulu hati, sakit belakang, sakit belikan, jalan rasa nak jatuh, terbongkok-bongkok, rupanya anxiety. Pasien saya ni seorang makcik berumur 65 tahun, datang daripada Negeri Sembilan. Mengadu badannya berat, dada tak selesa, gelisah, risau, tak tentu arah, dada rasa berat, nafas sangkut, mulut kering, rasa nak menangis, sedih tak tahu tentu arah, sakit ulu hati, tak seronok, badan letih, sakit belikat, sakit belakang, sakit urat, jalan rasa nak jatuh dan kena bongkok, kena ada orang pegang baru boleh jalan. Lama banyak tahun dah dia mengidap penyakit ni. Dia ada berjumpa dengan doktor dah scan dia, doktor dah scope dia, dah cek jantung, dah X-ray, dah cek tulang belakang, semua dah buat. Semua doktor kata tidak ada masalah. Doktor bagi dia ubat tahan sakit, dia buat angin, dia buat gastrik, ubat sakit urat, ubat sakit saraf. Dan last kali doktor refer dia kepada doktor psikiatrik sebab semua ubat-ubat yang dia makan tak baik-baik juga. Dia dapat 3 jenis ubat untuk rawatan penyakit. Doktor kata dia sakit makcik ni penyakit kemurungan, depression. Jadi dia makan 3 jenis ubat, 1 ubat tidur dan 2 ubat untuk kemurungan. Lama tak baik-baik juga, tak tahu dah macam mana, tak berkesan dengan dia. Lepas tu satu hari kawan dia kata, kau pergi jumpa doktor Man, tengok kokok berserasi, dia kata. Jadi datang jumpa dengan saya tengok lah. Saya tengok simptom dia, saya tengok betul lah. Mukanya diam, tunduk ke bawah, monyok, sedih, tak nak bercakap, jalan terbongkok-bongkok, slow je kena papah. Naik kat atas kan, duduk depan saya. Saya tengok betul-betul, saya kata makcik ni ada anxiety dengan kemurungan ni. Betul sebab saya masing-masing bang. Saya kata makcik, kita bagi ubat dulu, tengok je macam mana ya. Saya bagi ubat anxiety je kat dia. 0.5. Alhamdulillah, selepas setengah jam hilang semua simptom-simptom tu, perut tak pedih dah. Senyum lah dia. Senyum. Badan dia dah tak letih, senyum tak menangis, dia tak ada rasa apa-apa dah. Perut tak pedih dah, tak pedih dah. Rasa sakit badan dah, tak ada dah. Sakit belikat tak ada dah. Sakit leher tak ada dah. Sakit dada tak ada dah. Jalan pula, saya suruh dia jalan. Dia kata bangun, badan suruh dia jalan pada. Dia berjalan laju. Dia datang kena papa. Lepas setengah jam dia bangun laju jalan tanpa perlu papa. Dia jalan kena papa, jalan datang bongkok. Lepas 1 jam dia jalan sendiri, tak payah papa dan tak payah ada orang pegang, tak bongkok. Jalan laju je. Tak payah lagi ada apa-apa sakit lagi dah. Alhamdulillah, duduk depan saya senyum. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, hilang dah doktor. Terima kasih banyak-banyak. Saya kata Alhamdulillah. Allah bagi sembuh, bukan saya, Dr. Man bagi sembuh. Makcik ni sebenarnya stres apa sebenarnya? Dia tengok muka anak dia, dia tengok muka suami dia. Sebenarnya dia ni dulu jaga cucu-cucu dia. Sejak daripada kecil, cucu dia kecil, dia jaga cucu dia. Sejak akhir-akhir ni, cucu dia sekolah. Cucu dia sekolah, mak dia ambil balik.